Ipin, jom. Lihat? Ya, kita guna tanah liat ni untuk buat banyak jenis dinosaur. Dinosaur ni jadi alat untuk kita bercerita secara kreatif. Bijak. Mana? Tu akak. Rumah untuk berteduh. Baiklah murid-murid, untuk kelas seni esok, cikgu nak kamu bawa binaan model rumah dari apa-apa bahan yang sesuai. Binaan paling kreatif akan dapat hadiah. Kat Uncle Atong. Untung. Wow! 2-3 orang naik beca. Sudah pecah, boleh jual lagi ke? Boleh? Sebab yang pecah cermin. Betul. Kesian lah tu. Sibuklah. Pandai cucu aku. Leceh lah. Kena tunggu lama sangat. Hanya, apa susah? Jangan tolak-tolak. Nanti jatuh. 2-3. Jarjit, tak payah bantuan. Cepat beratur. Cikgu, telefon bomba. Tolong. Selamatkan diri. Ipin, sinilah. Sini. Sekejap lagi tak? Macam mana ni? Fizi dah tak bergerak. Siapa buat? Mimi buat. Siapa buat? Aku. Maafkan saya. Tapi... Tak ada tapi. Tunggu dia habis cas, baru boleh guna. Kenapa kau? Ikan tu keluar dari lukisan. Akak simpan air sekarang. Dah terus, pergi siapkan makanan. Biar Opa uruskan diorang. Upin, Ipin. Bangun. Bolehlah. Mana nasi lemak? Sudah hantar kah? Hari ni nasi lemak hilang. Tak ada. Sebab dah. Kalau terpilih, Ros perlukan duit nak pergi. Jadi, kena kumpul dari sekarang. Oh, eloklah tu. Usaha sendiri. Betul. Jangan minta duit Opah pula nanti. Tiap-tiap tahun sama aja azam kau. Tapi tak kurus-kurus juga. Ish, kau ni. Aduh. Sibuk je. Payung. Sakit lah. Pandai cucu aku. Leceh lah. Kena tunggu lama sangat. Hanya, apa susah? Lu kasihlah itu. Duit. Enak banget. Jom makan. Marvelous. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita lari. Betul. Rasa sama sedap. Iya, enak banget. Murid-murid, kenapa kanak-kanak kena minum susu? Siapa nak jawab? Selamat. Wah, banyaknya buah. Oh, iya ke? Terima kasihlah ingat aku.
Jom kita makan kek ni. Mana aku punya? Ingat kau tak nak.